Khoja Maimun merupakan saudagar yang amat kaya di negeri Ajam. Isterinya pula bernama Bibi Zainab. Ketika mereka berjalan-jalan di pasar, mereka telah membeli seekor bayan dengan harga yang sangat mahal. Mereka juga membeli seekor burung tiong, kedua-dua burung itu boleh berkata-kata. Pada suatu hari, Khoja Maimun hendak pergi belayar untuk berniaga. Maka, tinggallah isterinya bersama-sama dengan burung bayan dan burung tiong di rumah. Beberapa lama kemudian, Bibi Zainab terkenang akan suaminya lalu duduk di tingkap memerhati sekeliling. Bibi Zainab terpandang anak raja yang lalu di depan rumahnya. Anak raja itu juga terpandang wajah Bibi Zainab lalu jatuh hati kepadanya. Anak raja itu meminta seorang perempuan tua menyampaikan hasratnya kepada Bibi Zainab. Setelah mendengar cerita perempuan itu, Bibi Zainab menyuruh perempuan tua itu memberitahu anak raja itu bahawa dia akan bertemu anak raja tersebut pada malam nanti. Setelah hari malam, Bibi Zainab memakai pakaian yang indah dan bau-bauan yang harum. Sebelum Bibi Zainab keluar rumah, dia memberitahu burung tiong akan perasaannya dan meminta keizinan untuk bertemu dengan anak raja itu. Sebaliknya, burung tiong memarahi Bibi Zainab kerana berlaku curang terhadap Khoja Maimun. Bibi Zainab naik mara lalu menangkap burung tiong dalam sangkar. Burung tiong itu dihempaskannya ke lantai. Burung tiong pun mati. Kejadian yang menimpa burung tiong itu dilihat oleh burung bayan, tetapi burung bayan pura-pura tidur seolah-olah tidak mengetahui kejadian tersebut. Bibi Zainab mengejutkan burung bayan bagi meminta izin keluar rumah untuk berjumpa dengan anak raja. Burung bayan tahu jika dia melarang, dia akan menerima nasib yang sama dengan burung tiong. Burung bayan membenarkan Bibi Zainab pergi berjumpa dengan anak raja itu. Bagaimanapun, sebelum Bibi Zainab keluar, burung bayan telah menyebut kisah bayan dicabut ekor oleh isteri saudagar. Bibi Zainab tertarik mendengar kata-kata burung bayan lalu memintanya menceritakan kisah tersebut. Burung bayan pun menceritakan kisah bayan dicabut ekor sehingga hari menjelang pagi, sehingga Bibi Zainab tidak jadi berjumpa dengan anak raja. Pada malam kedua, Bibi Zainab telah bersiap-siap dengan pakaian yang indah dan bauan yang harum untuk bertemu dengan anak raja. Sebelum Bibi Zainab keluar, dia telah berjumpa dan meminta izin daripada burung bayan. Burung bayan berlakon memberikan izin tetapi pada masa yang sama burung cuba menduakan. Bayan menyebut pula kisah hikayat Taif. Lantas Bibi Zainab menyuruh burung bayan menceritakan kisah itu. Burung bayan pun menceritakan kisah hikayat Taif itu sehingga pagi dan Bibi Zainab tidak jadi bertemu dengan anak raja pada malam kedua itu kerana hari sudah siang. Seterusnya, pada malam ketiga, burung bayan mengizinkan Bibi Zainab bertemu dengan anak raja. Dalam masa yang sama, burung bayan menyebutkan kisah suami cemburu. Lantas Bibi Zainab meminta burung bayan menceritakan kisah tersebut. Burung bayan pun menceritakan kisah suami cemburu tersebut sehingga berjaya melalaikan Bibi Zainab. Pada malam keempat, Bibi Zainab berpakaian indah dan memakai haruman yang harum untuk berjumpa dengan anak raja. Sekali lagi dia berjumpa burung bayan untuk meminta izin. Sekali lagi burung bayan memberikan izin tetapi sebelum Bibi Zainab keluar, burung bayan menyebutkan pula kisah hikayat Serimana dengan Pandai Emas. Bibi Zainab meminta burung bayan menceritakan kisah itu supaya dia boleh mengambil pengajaran untuk dia membuat bakti kepada suaminya.